Oh, lo. Sorry, okay? Mana tu serius? Mana tu serius tadi? Let's go, we fine. Alif. Tidak. Ada apa tu? Benda apa tu? Yes, nak tengok. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam atau selamat petang kepada semua penonton. Untuk konten kali ni, saya bersama Ria sahaja dan kita kita nak bawa korang pergi kedai dan vlog hari ni bersama anak saya. Tapi kita akan main angle POV. Kita masih dalam mood POV, iaitu saya akan pakai di dada lah. Thanks untuk Anik juga sebab bagi pinjam neck holder ni. And thanks to Kemal. And I'm sorry untuk Kemal sebab tanpa Kemal dan tanpa saya, we completely ada. Saya buat ni untuk Kemal lagi sekali guys. Doakan teruskan support kami berdua, teruskan support saya dan family. Sorry kalau saya cakap tak jelas sikit sebab saya kena ulcer. Ni saya tunjuk direct lah kat korang. Lepas tu saya tergigit tadi masa makan awak. So dia jadi pecah dan berdarah dah. So saya punya bibir bengkak sikit. So tak selesa untuk saya bercakap. And kita akan cuba sabar baik lah. Yes nak ikut daddy. Yes baru bangun, just wake up. Tak ada orang. Orang pergi brisk walk. Saya jaga anak kat rumah. Orang tu malam ni kita nak main badminton. So Reyas, kita akan pergi kedai ni. Boleh? Tapi kita naik motor. Alright? But you need to wear your helmet, you understand? Alright? Helmet for safety of your head. Mana hat? Okay, so you need to wear helmet. So untuk video ni, kita nak pergi tukar tali dua ini. Bagi sedap sikit main. Nantilah kita lagi kedai dulu. And then kita nak pertukar wrap untuk ke empat raket ni. Sebab semuanya sudah how condition dia. Semua dah ni dah. Sedih lah, sedih. Dia kira apa ya? Dah nanti dah dirty ni. Dah rosak. Kita bagi tukar baru, okay? So ni agak besar untuk kita bawa atas motor. Tapi it's okay, kita cuba pakai atas belakang. InsyaAllah tak ada apalah. Okay, so let's go. Let's go. Let's nak pakai like this. Jadi pakai like this. You nak pakai? Cuba let's pakai. Nanti kita buat konten macam ni lah. Sebab Rias nak pakai benda ni, nanti kita buat POV Rias pula Tapi korang teruskan support kalau korang nak video ni. Nanti kita bawa Rias jalan. Tapi kali ni saya dah drive motor. So jadi pakai, right? Nanti kita go walk or play football, you pakai. You understand? Okay, now let's go. Kita tutup TV. Kita pakai shoes, pakai jam. Itu shoes daddy. Sit down lah, wear your shoes. Where is your shoes? Nak drive motor ni, nak naik motor macam mana dia nak bawa? Go put inside monster truck cars. Put on the table, go put on the table. Go. Kita letak benda yang lah ni. Bismillah. Daddy. Yes. You don't open, alright? Kalau daddy open, you open, you understand? Daddy pun pakai helmet daddy. Same, alright? Inilah kedai dia. Ini kedai dia. Yes. Open your helmet. We need to open this. Bismillah. Okay? Yes. Ada tayar kan? Come inside Altai. This is badminton store. Halo. Tukar tali boleh? So now kita nak tukar tali. Tak, kita tukar tali dulu. Ini 4 tukar grip. Nipis lah. Mana beza dia? Yang 2 ni tali. Atas sama nipis. Bawah tebal. Okay. Daddy. Yes. Ni color macam ni. Putih pink. Kalau ini dia licin sikit. Kalau ini dia tak licin. Yang ni? Ni pun ada tukar kat sini. Yang ni jenis apa? Kodai Lux ini kan. Warna putih. Warna putih. Ini 2 tali. Ini ya? Ini 2 tali, yang ini grip je. Itu. Ini tak boleh kan? Itu kan? Sebelum ni tak boleh tukar kan? Boleh, tapi itu tension sampai tinggi. Ini? Ni berapa tension dia? Mungkin 10 lebih tak sampai 20. Sampai 20. Sampai 20. You boleh bagi tinggi sikit pada ni ah? Susah juga. Juga ada
Ini tulis 19 saja. Ya, ini murah je. Ya. Untuk budak-budak Kalau main. You nak tukar susah takut dia patah. Tak payah kuat lah. Saya suggest tak payah tukar lah. Tak payah tukar. Dia putus lagi cerita. Okey lah. Kalau sebab kalau you cakap you nak kasih dia tegang, takut dia tegang pun bengkok juga. Faham? Faham. Faham. You macam mana? Thank you, okay. Kalau untuk budak main saja tak ada masalah apa. Kalau you cakap you nak main ini susah lah. Okay, so dia tak tukar tali. So kita pilih ni je lah. Hitam, alah hitam normal lah hitam. Kita ada biru, kuning, pink. Anda ni mana? Sebab yang tu semua kali dah cantik dah. Cuma dia ni je, warna dia dah luntur. Alright, so kita dah tukar ke semua holder kita ni. Barulah selesa sikit. Okay. Okay. Nanti tonight we play, alright? Ana. Tonight you want to play badminton? Wah. Eh, the tea Altair. Eh, kok palo tau. Oh, wah, patut gatal lah. Lepas ni you don't play like that, you understand? How many people steps there? The tea, you understand? Okay, come, let's go. Pakai helmet, we going back home. Come, look at daddy. I'm sorry, alright? Daddy marah sebab daddy risau. I love you. Dia jangan marah. Okay, daddy tak marah. I love you. Sorry, alright? Okay? Sorry, okay? Oh, lo. Sorry, okay? Salam daddy. I love you, alright? Bagus function kan? Seat untuk NVX seat baby tu. Okay, let's go, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Come here. Come daddy open. Hey, don't touch Altair. Aku babak hygienic. Tak boleh, daddy tak boleh Kalau nak main selup dengan daddy. Nak main lumpur dengan daddy. Okay, now turn Riaz pula pakai. No. See your face. Okay, now you walk. Okay, let's go. This. Jangan tengok kamera. Let's go, we find toys. Okay. This is milk. Wanna toy serious? Daddy? Let's go, we find first. We need to find your toys. You understand? Cukup main. The bag. Yeah. Now I want to find Caesar. I'll tell you, Caesar. Let's go. Let's go up. Let's go out. Come. Ali. Kakak is a fine. Ada apa tu? Go. Wash out. Okay, wash your step. 1. 1, 2, 3. Ada obat. Ada robot. Mana? Kat atas. Okay. Apa tu? What happened? No, let's go. We find out. Dia jaga akak. Benda apa tu? I don't know. Daddy. Yes. Fake. Ni masa school. Then let's go. School asking for the queen. Asking for the red. Ubat. Daddy. Spiderman. Spiderman dinosaur, Daddy. Yeah, look, yes. Yes, Daddy, no? You want to wash? Boss. Ni boss. Ni. Show. Sing. Ni kena. Okay, let's go. You don't want that? No. It's not. It's not. Ni. Ni basketball. What you want? Ni. Okay, let me show. I take here. Okay, Daddy. then you choose color, alright? Yellow. Okay. 23. 3. Okay, yellow, alright? Okay. Basketball yellow. Okay, done. Basketball yellow. Basketball yellow. What else? Let me hold the basketball. Basketball. Let me
is a ball. Sing. Sisi. Basketball. Sing. Sisa. Macam skuter. Basketball piau. Memang. Come here. Sisa. Tegas biu. You want this one? Ha. Huh? Okay, come. This one ni. Daddy phone kat di phone kat atas. Calculator tu. Calculator. Ni Daddy. Kas. Daddy. Hey, come. Stop. Kita. Daddy. Meow. Hello. Dah settle. Tu over there, motorcycle ready. Come here. We go down here. Oh, sempit. Oh, handsome anak ready. Handsome. Oh, okay. Baru siapa ni? Dah apa yet? Sudah lah. Kalut lah. Why you open? We open when we go down. Every time you want to go home, you say? Assalamualaikum. Good boy. Ni nyamuk. Faster. Mosquito. Assalamualaikum. Okay. Alhamdulillah. So misi kita hari ni dah settle. Itu sajalah video kita untuk kali ni bersama saya dan Riaz. Daddy boy kau. Okay guys, jumpa di episode. Thank you so much yang menonton sampai habis. Thank you support family saya. Thank you support JRS. Bye bye. Assalamualaikum dan selamat malam. Yes, say bye bye. Assalamualaikum. Bye bye lu. Bidu. Good boy. Yeah, dari dulu sampai kini nama masih kekal. Elris tak hilang, dia bukan seasonal. Konten dia hidup bukan sekadar viral. Prank game vibe semua universal. Queen Joanna di sisi, solid macam besi. Ride or die dari bawah sampai ke puncak tinggi. Anak dia Riaz handsome macam daddy. Legacy berjalan ni bukan mimpi ni real OG. Tak kejar trend, dia cipta jalan. Yang lain ikut dia dah tinggalkan. Setiap video penuh makna dan plan. Dia bukan main-main, dia main dengan pesan. Yeah, Elris, still the man in the scene. Ayah team blood, that royal G. Konten dia deep, tak pernah rutin. Every drop clean macam magazine. Elris, OG sampai mati. Tak kira masa, dia tetap sedih. From prank to love to loyalty. Dia bawa vibe yang tak boleh diganti. Dia bukan konten creator biasa. Siap line dia macam puisi berirama. Kawan datang dia buka pintu dengan mesra. Friendship diangkat, itu nilai utama. Games left, momen dia cipta. Satu community rasa dia punya cerita. Tak perlu drama, tak perlu lakonan. Dia real dari hati, bukan sekadar tontonan. Masih berdiri walau ramai dah pergi. Dia pegang janji, bukan sekadar janji diri. AI team dari start sampai kini, nama dia terpahat dalam legasi ini. Elris, still the man in the scene. Ayah team blood, that